Sebab itu siapa yang diberi istirahat di kuburnya dengan penuh kemuliaan, maka kemuliaan yang lebih baik akan menantinya di alam mahsyar. Kerana Nabi dah berpesan dah, sesiapa yang Nabi berpesan, kubur itu persinggahan yang pertama daripada persinggahan perjalanan menuju akhirat. Sesiapa yang selamat pada tempat istirahat yang pertama itu, maka selepas daripada perjalanan kubur ini, dia akan lebih aman, dia akan lebih sejahtera, dan dia akan lebih bahagia. Persoalan dia, apakah persediaan kita nak menuju kubur? Persediaan dia, batu nisan pun tak ada lagi, kain kapan pun tak ada lagi, kan? Yang tu tak apalah, tu boleh order kemudian. Yang tak boleh order ni amalan. Kalau dah mati tak boleh order lah. Pasal kita dah tak boleh nak berinteraksi, nak berkomunikasi dengan orang yang hidup di dunia. Tapi yang benda-benda batu nisan ke kepuk ke apa ke, yang tu kita tak order pun anak kita hantar. Dia akan hantar, jangan risau. Tapi amalan belum tentu dia hantar, belum tentu dia mengirimkan amalan itu. Itu semua bergantung pada diri kita terlebih dahulu. 3 perkara yang perlu untuk kita siap siagakan yang disebutkan oleh beliau adalah untuk menjawab dan menghadapi mungkar dan nakir. Sesuatu yang kita tak boleh lupa, yang kita tak boleh abaikan adalah pertemuan kita dengan malaikat mungkar dan nakir, iaitu satu malaikat yang ditugaskan untuk menguji kita di alam barzakh, dan satu lagi adalah untuk menghukum dan memukul kepada mereka yang tidak membawa pulang bekalan amalannya itu. Dan kalau kita tengok, mungkar dan nakir ni dia bertanya kepada kita soalan-soalan yang basic, soalan-soalan asas. 5 kan soalan kita dah bincang sebelum ni. Siapa Tuhan kamu? Lagi apa? Siapa Rasul kamu? Lagi apa kiblat kamu? Lagi apa kitab panduan kamu? Lagi siapa saudara kamu? Kalau kita tengok semua benda ini, jawapan dia mudah, cuma nak buat je payah. Nak tengok full video ada di sini.